Adik-beradik bergaduh disebabkan harta. Dekat dalam video ni saya akan kongsikan kenapa benda tu berlaku. Dan dekat ujung video ni saya akan share macam mana kita nak selesaikan masalah tu. Mana yang belum follow saya, boleh follow saya untuk dapatkan lebih banyak maklumat berkaitan dengan harta pusaka ni dan macam mana nak selesaikan. Dan jangan lupa untuk tengok video ni sampai habis, like video ni dan share video ni supaya ramai orang dapat manfaat daripada perkongsian ni, serta jangan lupa untuk save video ni supaya dia tak hilang. Kalau kita tengok dalam satu surah yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhallazina amanu taqullah wa tanzurna summa qaddamal liqad wa taqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Kalau daripada ayat ni saja Allah nak menceritakan tentang apa? Tentang kita nak kena buat persiapan pada hari esok. Kalau kita tengok konteks persediaan ni, di akhirat tu memang pasti kita akan mati, kita akan dihisap. Tapi kita tengok apa yang kita tinggalkan tu pada anak-anak kita. Benda ni kita banyak terlepas pandang. Kita ada tak ajar ataupun bagi ilmu yang cukup pada anak kita? Sebagai contoh, didikan adab dengan ilmu. Lepas tu berkaitan dengan ilmu berkaitan dengan jangan makan harta orang, bersifat adil, bertanggungjawab, amanah. Semua benda-benda ni kita ada tak terapkan dalam pada anak-anak kita? Supaya apa? Dengan ada benda ni lah, barulah banyak isu berkaitan dengan harta pusaka ni dapat diselesaikan. Sebab pada pandangan saya, daripada segi teknikal urusan pusaka ni, kalau kita tak tahu kita boleh tanya. Tetapi kalau ada masalah hati, ini yang paling susah sekali kita nak betulkan. Bukannya mudah. Jadi kita dah nampak dah kenapa benda ni berlaku. Disebabkan kita sendiri pun kadang-kadang terlepas pandang untuk didik anak-anak kita. Generasi yang kita nak tinggalkan berkaitan dengan ilmu Al-Quran dengan sunnah ni. Itu yang pertama. Kita nampak dah sebab dia. Dan macam mana kita nak selesai, mesti balik pada Al-Quran dengan sunnah. Itu yang pertama. Yang kedua, saya selalu pesan juga, kena eratkan silaturahim di antara anak-anak kita ni. Supaya di antara mereka pun dia tak terasa apa? Terasa ada gap ataupun terasa berat sebelah ataupun terasa hati lah. Itu yang kedua yang sangat penting. Jadi mungkin ada banyak lagi solusi ataupun cara untuk selesaikan masalah ni. Saya nak tahu juga apa yang korang boleh share berkaitan dengan cara nak selesaikan isu hati ni. Apa-apa boleh komen kat bawah, nanti saya baca.